Menabung untuk orang bergaji besar, makin besar gaji, makin besar emosi. Itu kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi persoalan gaji kecil ataupun besar bukan alasan untuk anda tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan kewangan yang baik. Jika anda tak mampu menabung, maka anda perlu lihat dua aspek tersebut. Yang pertama, jika kewangan anda berada dalam keadaan yang baik, anda hanya perlu pupuk sifat disiplin untuk menabung. Tapi jika kewangan anda tidak baik, anda perlu pulihkan balik semula cash flow anda. Sama ada anda track balik perbelanjaan anda ataupun cuba berjimat-jimat ataupun juga tambah pendapatan dengan membuat kerja sampingan. Pakar kewangan menyarankan simpan 10% daripada pendapatan anda. Simpan duit, makin lama makin sikit. Jika ini yang terjadi pada anda, saya sarankan untuk anda alihkan simpanan dalam bentuk emas. Bagi yang minat untuk mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Cap, anda boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold. Desire Future with Gold.